that Pakatan Rakyat's ambition of capturing Putrajaya on who will get the top job. Najib is of course now the present Prime Minister, but it could be Hadi and not Anwar who gets the top job, or even Lim Guan Eng. I want to say here that as far as DAB is concerned, we only support Dato Sri Anwar Ibrahim, and please don't try to connect me with any other position. I'm happy as Chief Minister and I have no higher ambitions. So di sini saya nak tegaskan bahawa bagi pihak DAP dan bagi saya secara peribadi, orang yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri ialah Dato Sri Anwar Ibrahim. Dan sokongan yang kita berikan kepada Dato Sri Anwar adalah sokongan yang bulat dan tidak akan goncang pun, sungguh pun beliau menghadapi tekanan di mahkamah. So walau apapun keadaannya, seperti sejak 98 hingga sekarang, pilihan untuk parti saya dan saya sendiri adalah Dato Sri Anwar Ibrahim. Dan saya harap jangan kaitkan saya dengan apa-apa jawatan lebih daripada jawatan yang saya pegang sekarang, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya rasa ini sudah cukup untuk saya. Saya tidak ada cita-cita yang tinggi dan adalah nakal sekali. Ini bukan jahat, saya nakal. Jahat ialah orang yang teruk lah. Saya rasa adalah nakal sekali untuk surat khabar seperti The Star untuk cuba kaitkan saya dengan jawatan Perdana Menteri, kerana yang paling layak ialah Dato Sri Anwar, dan untuk saya sendiri, saya rasa saya kurang layak untuk jawatan tersebut. Untuk jawatan sebagai Ketua Menteri sudah cukup bagi saya. So harap janganlah kaitkan saya dengan jawatan PM, kerana pertama, seperti yang saya sebut, saya nak ulangi supaya tak ada apa-apa silap faham. Yang pertama, saya kurang layak, tapi yang lebih penting ialah yang paling layak ialah Dato Sri Anwar, kerana pengalamannya, kerana kebolehannya dan kerana sokongan yang diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Okay, right. Any questions on this? I think you know the Star report today. So it was pointed out to me, and I felt it's not. This one is a bit mischievous lah, Okay. You tahulah itu laporan Star kan hari ini. So janganlah cuba ungkit perkara ini. Ini tak ada langsung. I'll show. I'll show. Okay.